Kita makan hari ni batang pisang, umbut pisang. Ini pisang abu ni. Dalam hutan tu banyak. Assalamualaikum. Hari ni kita nak makan apa ni, umbut pokok pisang. Pokok pisang apa pun boleh. Yang penting dia punya batang tu, dalam tu umbut, kita boleh makan. Umbut dia ni apa ni, kecil ni, pasal pokok pisang kecil. Kita makan hari ni dengan cabai burung dengan asam boy punya serabut. Kita potong nipis-nipis baru sedap makan. Dalam sabut mentah. Makan ini. Macam makan pelam tu. Dengan cabai sedap tu. Kalau makan macam tu je dia tawa. Ini perkena dengan ini, sedap tu. Pedas-pedas. Masam manis sedap .
Ui, alhamdulillah sedap. Pagi tak makan lagi. Hmm. Hmm. Pedas sampai ke telinga. Pedas dia menyengat sampai ke telinga. Kita dah selesai dah makan umbut batang pisang tu. Pedas tu. Pedas-pedas manis tu, sedap. Siapa nak cuba boleh cubalah nanti. Hari ni apa ni tak makan pagi. Sengkak rasa perut tu. Tapi sebelum tu kena basuh dululah bagi dia buang hilang dia punya getah tu. Kalau ada dalam air masin lagi bagus. Rendam air masin tu, lepas tu kita bawa keluar. Okey, Assalamualaikum dan salam horas.